Strategi Mahathir dari dulu mudah sahaja kita baca, dia akan lakukan apa sahaja untuk melawan musuhnya dan menggunakan siapa sahaja untuk ditunggangnya. Sanggup berpura-pura dengan Anwar, sanggup berpura-pura dengan PAS, sanggup berpura-pura dengan UMNO dan siapa sahaja asal dapat memenuhi nafsunya. Sultan Selangor pernah memberitahu Mahathir adalah seorang yang bahaya. Sejak era 60-an hingga 2024, 60 tahun lamanya Mahathir cuba mencatur negara ini mengikut telunjuknya. Mahathir menggunakan strategi play victim jahatnya seperti biasa menyalahkan orang lain. Seperti sebelum ini, Mahathir menyalahkan Tun Musa Hitam dalam kes Memali dan Anwar dalam kes IMF. Politik negara selagi ada Mahathir orang Melayu akan bergaduh sesama sendiri. Kerana Mahathir wujudnya semangat 46, keadilan, bersatu dan pejuang. Ingat, Mahathir terkenal dengan strategi pecah dan perintah. Mahathir mempergunakan PAS untuk menyerang Tunku Abdul Rahman ketika kalah bertanding dengan calon PAS, Haji Yusof Rawat di Kuta Serta. Dari dulu lagi Mahathir telah menunjukkan perangai yang dia akan menunggang sesiapa sahaja untuk kepentingan dirinya. Isu siasatan Asia Batu Putih sedang hangat dibahas. Mahathir mengalih topik dengan mengadakan resolusi persidangan meja bulat. Mahathir menggunakan pemimpin-pemimpin Melayu untuk membela dirinya. Di Parlimen Gegak Gempita pemimpin PAS pertahankan Mahathir. Padahal, pada 28 Jun tahun 2022, PAS sendiri meminta tindakan diambil kepada pengkhianat negara atas isu Batu Putih. Isu kedaulatan negara seperti dalam kes Pulau Batu Putih tidak boleh dipandang ringan, jauh sekali untuk dikompromi. Mahathir bijak mengalihkan isu dengan membuat perumpamaan Pulau Sipadan yang berjaya dimenangi Malaysia sebagai hak milik negara tidak dituntut oleh Indonesia. Begitulah Mahathir sejak dahulu menunggang dan menyorok di belakang orang Melayu untuk membela dirinya. Seperti biasa, slogan yang dibawa Mahathir ialah Melayu terancam. Bila semua dah okey, dia gigit balik orang Melayu. Melayu pemalas.